Aku dah habis main dah. Tengok tak TikTok? Dahlah aku maju lah. Sekolah? TikTok. Bangun belakang, ada tulis. Sekolah? Okey. Putih-putih semua sekolah ni. Sekolah orang putih ke? Tak ada tulis belakang? KD10 lah kan? KD10. Baik. Sekolah apa ni? Kira. Kira apa? Kira apa? Zoom ke dia. Apa? Zoom ke dia. Zoom muka dia. Kenapa star ke? Oi, start je. Star tengok baju star. Nombor 9 star ni. Ini lama. Califlon. Hei, apa khabar awak? Siap Tak tua awak ni. Tak tua. Aduh. Ya Allah, tak. Kita pakai bunga kebangsaan. Dek, kenapa awak pakai beli baju kaki jersey? Ni cepat jawab. Jawab Dek. Jangan soalan tu keluar. Kenapa awak beli baju kaki jersey? Design dia cantik. Design cantik. Baik. Kain dia sedap. Baik. Kenapa awak pilih baju kaki jersey? Sebab apa? Ah, Sebab design menarik. design menarik. Tu je. Awak? Datang macam tu. Jangan. Ada berapa brand-brand baju rugby? Ada berapa? Semua bang. Tak kisahlah sebutlah berapa yang awak tahu. Brand-brand baju rugby yang awak tahu. Darah Pahlawan. Awak sebut 5 je dapat free satu baju. Dalam masa 5 saat. 1, Darah Pahlawan. Kaki 2, Pak E-Sport. 3, 4, Torpedo EV. 5. Lebih dari 5 saat. Alah. Okey. Alright. Dalam rugby ada berapa kesalahan yang boleh menyebabkan yellow card? Referee ada sini. Awak tipu dia jawab tu. Cepat. Okey, soalan dia. Ada berapa kesalahan yang boleh menyebabkan kena sin bin? 3. Betul ke salah? Ref ada kat sini. Ada ramai ref kat sini. Kalau salah cabut baju bagi saya. Dari sini. Tak tahu. Okey, ready. Ada berapa kesalahan yang boleh menyebabkan kena penalty try? Apa? Tak ada. Sekarang ni ada berapa sekolah masuk? 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni main rugby ni berapa side? Berapa orang satu side? 5 saat. 1, 2, 3, 7. Berapa nombor plate kereta biru belakang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa awak bayar road tax sebulan? Rotek 5 saat. sebulan. Sebulan. Rotek bukan cukai. Soalan saya berapa bayar road tax sebulan? Sebulan. Ah. Terus tahun.